Okey, kat tangan Kak Ferry ni ada blender yang dah kekuningan sebab kena kunyit. Tapi kita nak buktikan hari ni yang kuning ni boleh hilang balik. Bersih, insya-Allah sipi-sipi atau seakan-akan yang baru. Masukkan 1 scoop lah sebab dia dah kuning kan? Dia dah kuning sangat. Tapi jangan risau, air ni kita boleh guna buat cuci benda lain juga. Masukkan air. Masukkan air. Okey. Okey, nampak? Saya tak tipu. Semua. Dia dah start jadi merah. Okey, bekas kunyit kena sabun dia akan jadi merah. Okey, so nampak tak? Dia dah start bersih dah. Dia dah start bersih dah. So kita cuba blender lagi. Nampak tak? Dia dah start bersih. Atas ni dia kena lagi lah. Dia tak apa kena kan? Dia tak jejak kan? Tapi nampak body dia dah bersih. Dia dah bersih dah. Wow, macam baru dah. Kan Kak Ferry kata dia seakan-akan mirip-mirip baru. So inilah blender hasil dia. Blender yang kuning. So nampak tak? Still berkilat. Mari tengok. Paling penting warna dia dah bersih seakan-akan yang baru. Memang function. Bagus kau.